Assalamualaikum, hari ni Sabtu. Jom kita start job Lala pada hari Sabtu. First job di Ampang, tapi ni job pooling. Dia kata hantar sebelum pukul 5 barang ni. So, bila hantar lambat sikit lah, kita kapit lagi 2. Jom. Okay, ni second order. So, try cari satu lagi order baru kita gerak. Bye-bye. Order yang ketiga sudah settle. Ini OUG kan. Order ketiga ni pergi Taman Kobena, Pandan. Tapi customer ni OKU, so kita kena naik atas lah. Jom. First order settle. Kita pergi second order pula hantar. Ni job keempat dekat Great Eastern Mall, pergi Taman Desa. Okay, settle. Job kedua, job ni kena naik atas lah. Terus hantar ke atas, kita naik lah. Nampak Lala ni apa kena door to door kalau motor. Kalau kereta ada charge. Jomlah pergi job ketiga. Naik. Okay, dah settle job ketiga. Tak ada, aku kena ban 9 minit sebab aku cancel order. Aku tak nak ambil order restoran Cina tadi, so aku cancel je. So sekarang aku dah boleh ambil order balik. Tapi aku nak kena hantar Taman Desa pula ni. Gerak sekarang, jom. Job ke-5 pergi Taman Stose yang Kelang Lama. Settle job ke-5. Naik atas mah. Ini dekat Pasir, Lembah Pantai. Tu highway NPE. Jomlah kita pergi hantar job ke-5. Tadi order ke-4, job ke-4. Ya, order ke-5 lah. Pergi hantar kedai rambut. Jom kita drop barang order ke-5. Sekali salah order, aku dah masuk dalam, dia kata tak ada orang. Call dia kata, oh nanti dia turun. Mana orangnya? Kita tunggulah. Bagi alamat ni Revolution Hair, tapi orang dalam tu cakap bukan. Sebab itulah kita kena telefon. Kadang-kadang informationnya lain. Dah sampai. Order ke-6, section 51 PJ pergi ke Sungai Besi. Ini barang dia, kecil je. Go. Sudah settle job ke-6. Dalam ni kedai dia. Dah settle 6 job. Ok lah, aku check dulu berapa harga. So total hari ini RM63 untuk 6 job. Keluar pukul 11, habis pukul 2. Pukul 2 ngam-ngam. Cukuplah untuk hari ini. Bye.